Putera Arif dan Pedang Cahaya. Di kerajaan gemilang yang indah, tinggal seorang putera muda bernama Arif. Walaupun kecil, putera Arif mempunyai hati yang besar dan sentiasa ingin tahu. Dia suka melihat rakyatnya hidup dalam kegembiraan. Tetapi suatu malam, langit kerajaan gemilang diselubungi kegelapan tebal yang dipanggil bayangan duri. Kegembiraan pudar dan Raja Bakti, ayah Arif, kelihatan sangat sedih. Hanya pedang cahaya yang boleh menghalau kegelapan ini, kata Raja Bakti mengeluh. Putera Arif tidak mahu berdiam diri. Dia segera mencari Cikgu Sinar, penjaga tua yang tahu rahsia pedang cahaya. Cikgu Sinar tinggal di menara lama di pinggir hutan. Pedang cahaya ini bukan pedang biasa, Putera Arif, kata Cikgu Sinar sambil menunjuk pedang yang tergantung, kusam dan gelap. Kuasa sejati pedang cahaya tidak datang daripada otot yang kuat, tetapi daripada hati yang murni. Putera Arif mengambil pedang itu. Dia fikir, untuk memiliki hati yang kuat, dia mesti menjadi putera yang kuat. Dia berlatih mengangkat batu besar dan berlari laju. Tetapi, pedang cahaya tetap kusam. Saya salah, bisik Arif. Cikgu Sinar kata, hati yang murni. Kekuatan sebenar datang dari kebaikan. Arif mula melihat sekeliling. Rakyatnya ketakutan dan memerlukan pertolongan. Putera Arif menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan masalah kecil. Dia berkongsi bekalan makanan dengan jiran tua yang lapar dan memperbaiki bumbung rumah yang bocor. Dengan setiap kebaikan, cahaya lembut muncul pada pedang cahaya. Dengan keberanian yang datang dari hatinya, Putera Arif menuju ke pusat kegelapan untuk berdepan dengan bayangan duri. Bayangan itu sangat besar dan menakutkan, tetapi Arif tidak gentar. Saya tidak akan melawanmu dengan kekuatan, tetapi dengan harapan, seru Putera Arif. Dia mengangkat pedang cahaya. Kerana hatinya dipenuhi kebaikan, pedang itu melepaskan pancaran cahaya yang luar biasa. Bayangan duri menjerit dan lenyap serta-merta. Kerajaan gemilang kembali bersinar, lebih terang dari sebelumnya. Putera Arif membuktikan bahawa keberanian sejati bukan tentang berapa kuat kamu, tetapi betapa baik dan bijaksananya hati kamu. Kebaikan adalah kekuatan terbesar.